Muka dah terturun, dah kendor ke bawah. Yang nak upkan semula, nak buat V-shape, nak buat jawline, hilangkan double chin. Konsisten. Tanya lagi. Tak apa. 1000 kali pun saya akan tunjuk macam mana cara pakai. Janji korang boleh konsisten setiap hari. And then dapatlah result. Kat bahagian atas, yang lebar kat bahagian bawah. Okay, ada 2 lubang. Satu lubang masuk mulut, satu lagi lubang masuk dekat bahagian dagu. Okay, nampak tak tu? Tap dia tu. Okay, korang just tapkan sahaja dekat atas ni. Okay, yang seterusnya, masukkan satu lubang dekat bahagian telinga sebelah kanan, satu lubang lagi telinga sebelah kiri. Lepas tu ada tap dekat belakang ni kan. Korang just tapkan sahaja dekat belakang. Muka dah terturun, dah kendor ke bawah. Yang nak upkan semula, nak buat V-shape, nak buat jawline, nak hilangkan double chin. 30 tahun ke atas, korang wajib konsisten. Okay, kalau korang nak juga, yang mana belum ada, boleh check out dekat dalam beg kuning. Harga pun murah, belas-belas ringgit je. Lepas tu, yang dah ada, kena konsisten setiap hari baru ada result. Okay.